Hai, Assalamualaikum. Korang tahu tak Kak Kodi tengah buat apa sekarang ni? Kak Kodi tengah menyedut gas hidrogen. Gas hidrogen ni sangat penting tau sebab dia boleh membuang radikal bebas dekat dalam badan kita. So sekarang ni ini bukan mic ini adalah gas hidrogen yang saya tengah pakai, memang bagus sangat untuk orang yang ada vertigo ke, anxiety ke, susah tidur ke. So dia sangat bagus. Tapi dalam masa sama, ni apa pula? Ini adalah air hidrogen. Hidrogen ni sebenarnya kalau korang tengok kat luar sana, banyak je yang jual tapi harga mahal, puluh-puluh ribu tau tak? Tapi korang dapat air je. Tapi dengan mesin Genki Hydrogen Inhaler ni sangat bagus sebab korang akan dapat 3 dalam 1. Korang akan dapat ni, okey, air hidrogen. Dalam masa yang sama korang akan dapat gas hidrogen yang korang boleh sedut dalam masa yang sama. Ni dia. Kepada korang yang suka tengok duduk telefon tu, tengok TV, tengok telefon 24 jam main telefon. Korang pakai ni nanti korang akan masukkan tiup ni nanti. Okey, masukkan dekat sini, kemudian korang pakai dan gas hidrogen tu akan masuk dekat dalam mata anda dan dia orang kata sangat bagus kepada anda yang ada masalah rabun mata ke, orang yang selalu tengok telefon ke, mata letih, penat, yang ada eye bag ke, apa benda semua sangat bagus. So, mana nak dapat mesin yang 3 dalam 1 macam ni? Korang akan dapat gas hidrogen yang korang boleh sedut, okey, kat sini dan korang akan dapat juga air hidrogen. Korang akan dapat ni untuk mata, penjagaan untuk mata. All in one, tak ada dekat luar sana. Hanya daripada Genki Hydrogen Inhaler saja. Sangat-sangat bagus. Kita pun tahu hidrogen ni adalah satu molekul yang sangat-sangat halus di mana dia boleh membuang radikal-radikal bebas dekat dalam badan. Radikal-radikal bebas ni datang daripada mana? Daripada persekitaran kita dekat luar sana. Okay, itulah punca-puncanya masalah penyakit kritikal ataupun tidak kritikal, semuanya daripada radikal bebas. Contohnya macam kanser ataupun sakit jantung ataupun sakit macam-macam sakit yang ada dekat sana kan, asma, darah tinggi, kencing manis. Sekali dia boleh melaraskan paras gula dalam darah. Dan siapa yang ada high blood pressure ataupun low blood pressure, anda disarankan untuk menggunakan gas hidrogen ataupun minum air hidrogen. Dan yang paling best sekali, ramai orang nak sihat dalam masa yang sama nak cantik juga. Kak Kodi pun ada testimoni yang air hidrogen ni dia gunakan untuk lap muka. Maksudnya you basuh muka menggunakan air hidrogen ni selama 11 hari. 10 bahan, kulit muka anda bertambah cerah, bertambah sihat, wrinkle kedutan yang ada pun makin berkurangan, mana yang ada pigmentation, sangat-sangat bagus. Jadi kalau korang yang nak cantik, nak sihat untuk seluruh keluarga, inilah jawapannya sebab ianya sangat mudah, sangat portable, harga mampu milik, boleh angkat bawa ke hulu kilik. Kalau korang nak beli air hidrogen dekat luar sana, mesinnya besar, tak boleh bawa ke hulu kilik, letak dekat rumah. Tapi yang ini sayang, nak bawa balik kampung pun tak ada masalah. Korang boleh dapat 3 dalam 1. Dan yang best sekali kepada anda dekat luar sana yang nak jana pendapatan, korang boleh buat duit tau. Korang bayangkan dengan mesin inhaler Genki ni, korang boleh jana pendapatan. 1 unit ni commission korang boleh dapat RM1,000 tau. Oh my god, banyak gila. Seriously. Korang kalau nak tahu macam mana nak jana pendapatan sebulan RM5,000 ke RM10,000, DM kami sekarang. Tak kisahlah korang nak pakai mesin ni ke, nak buat duit ke, berkepuk-kepuk dengan tim Kak Kodi, DM kami sekarang. Korang boleh buat duit banyak. Okay, bye.